Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk hasil kita pasang FL Pi campuran Honda Access dengan custom punya item. So Alhamdulillah rezeki abang ni dia percaya kita. Dia tinggal kereta sini beberapa hari. Kita siapkan semua lampu-lampu. Tinggal lampu belakang Mugen belum pasang. Lampu Honda Access dengan custom semua kita dah buat. Okay, ada yang tak ada orang lain buat pun kita buat. Kita tengok dari belakang ada tailgate light ni macam biasalah, ni katalog punya Honda Access FL5. Bawah tu LED normal, and then luar ada paddle light, and then ada pattern projector type R. So kita tengok pintu belakang, dia ada juga LED panel, door handle, cup holder. So semua ni cantik, dan dia boleh control dengan dia punya roller illumination ni. Okay, terang bright, dia link balik kita buat. Okay, so tengok next apa lagi dia buat. Footlight dekat bawah seat ni bukan biasa-biasa punya. Kita ada satu special dia punya pemegang dia, holder dia untuk nampak cantik. Kalau biasa orang lain buat dia tembak lantai ataupun tembak, boleh nampak lah sumber cahaya tu. So kat sini dia memang betul ambient, tersorok dan tiba-tiba ada lampu. Okay, cara dia tembak sebiji macam yang footwell untuk FL5. Dia terang lagi lah footwell ni, sebab kita guna yang asal, kita masuk sini balik. Memang cantik kereta ni. Sini ada door step LED type R, depan saja, belakang kosong. Okey, lagi lampu. Yang ni lah. Ini nak tunjuk, ini adalah matte color, bukannya sebab tu dia matte color. Macam depan sebiji kita buat, bukan dia gloss FE punya. Situ ada aircon holder. Sorry, aircon. Kereta ni FL5 tak ada aircon, kita masuk. Dan sini ada ring punya illumination, sini ada. Okay, dia punya doorknob ni black color. Tu, black color. Ada wireless charger. Yang banyak dia buat dengan kita. Ada boost center speaker. Kalau perasan tadi dia punya casing tutup habis. Okay, lagi dalam ni pun ada lampu juga, warna putih. Tu. Okay, so abang ni dia percaya kita, dia tinggal lama-lama. Kita pun puas hati, boleh buat slow-slow cantik-cantik untuk dia. Okay, of course ada Mugen blue mirror, door visor Mugen. Okay, yang footwell terang itu kita tutup lampu, dia akan dim sikit lah. Yang lain semua boleh guna adjustment control brightness asal lah. Kereta kita buat ini yang paling mahal lah. Kalau biasa yang type R, kalau direct pasang dia macam kurang sikit. Ini kita buat memang cantik, terang dia, merah dia. Okay, so dia tembak situ. Ada satu benda lagi aku nak cerita. Dia ada Mugen push start button yang ring dia hitam tau. Nampak tak ring dia hitam lah. Dia bukannya silver, so dia sangat mesh lah. Dengan doorknob dia hitam, memang mesh. So ini next project, kita akan siapkan lampu belakang Mugen. Okay, kita akan tengok hasil dia. Memang puas hati kalau orang percaya kita. Dia memang tinggal, kita pun jaga kereta dia elok, buat sampai cantik-cantik. Ini yang lagi best kan. So bila kita nak masuk kereta malam-malam gelap kan, kita masuk je tangan, paddle light keluar, buka je, type R dapat. Lepas tu dia punya dalam footwell. Memang dia punya welcoming dia cantik sangat. Tu footwell lah. Masuk-masuk memang cantik dia punya view. Nampak? Ui.